Ya, saya potong lagi. Potong unggut lagi. Unggut pantuk. Dia sedang memotong unggut. Cara saya dengan cara dia tidak sama. Tidak sama. Mau jatuh sudah unggut ni. Oke, hati-hati ya. Jadi kita ini tunjang pantuk. Nanti mau ambil ya. Sekarang belum. Kita jalan dulu. Jalan dalam hutan nih. Mau cari biru. Kebanyakan budak-budak sekarang tidak kenal apa itu biru. Ini adalah biru. Orang panggil nama biru. Biru. Ini orang cakap ini sombok biru. Iban cakap sombok biru. Biru. Ini semua pokok-pokok biru nih. Banyak biru nih. Ini biru. Daun biru. Orang panggil ini daun biru. Daun biru ini orang buat jadi tanggul, buat atap rumah, atap pondok-pondok. Daun biru ini. Ada tempat yang tiada biru. Bukan semua tempat di Sarawak sini ada biru. Macam di satu tempat saya lupa lah, memang tiada biru. Tapi orang panggil gernih ada. Gernih ni daun dia kecil, tidak besar macam biru. Biru memang besar. Ini biru. Jadi kita ambil sumut biru ini. Sumut biru ini dijemur kering, boleh dibuat jadi tanggul. Boleh buat jadi ketupat. Jadi orang yang buat ketupat tu memang dari sumut biru ini. Dalam bahasa saya tidak tahu lah, saya cuma pandai sebut dia sumut biru atau pucuk biru. Dia punya unggut pun bisa dimakan juga. Sini di hutan ni macam-macam ada tumbuhan ni. Biru. Ini satu pokok lagi biru. Dah tengok daun dah lebar. Ini memang hutan. Saya mau cari tu sabung. Ini sabung, pokok sabung. Jadi sabung ini sudah tua. Tiada muda lagi. Ini sabung. Ini pokok sabung. Ini daun sabung. Daun sabung. Jadi daun sudah tua. Memang tidak bisa dimakan, sudah keras. Tunggu dia muda. Ini pokok pun ada musim. Ada musim juga. Teman-teman, lebih lagi itu masyarakat Dayak, Iban, yang tidak kenal pokok kayu ini. Ada panggil dia pokok kayu ini selukai, tapi ada orang panggil dia lukai. Ini dia gaya pokok selukai ya. Biasa orang tua-tua dulu bakal kayu ini waktu hujan, itu hujan nyala dia cakap, itu hujan panas. Ini dapat menghalau hantu. Bau dia dapat menghalau hantu. Ini nama pokok selukai ya. Ini pokok selukai. Susah mau dapat pokok ni. Tengok tempat. Ada tempat yang tiada pokok selukai. Ini nama pokok selukai ya. Kalau mau kenal pokok selukai, ini namanya pokok selukai. Itulah gaya pokok selukai.
Jadi kita kembali pergi ngupak lagi. Sekarang adik saya mau ngupak juga. Tengok macam mana dia ngupak. Oh nya bebelat ke baruah dia lagi. Baruahnya ada bayang kali laut tai kayo. Lah kalau petak dai. Nyari tong gede kalau panjai. Tetak gai tu. Puan tu tetak gai. Tetak gai. Dia kalau panjai. Tak. Laban dia tuai deh. Dia pun lama tidak ngupak. Saya fikir ada 18 tahun. Mungkin lebih. Dia tidak ngupak itu pantu atau ambil unggut pantu lama. Jadi saya memang agak-agak biasa sikit lah. Jadi hari ini saya suruh dia macam mana cara ambil unggut. Gitu aja. Lagi yang kelabuhnya lagi. Kelabuh lagi jabar dia tu lah. Bahaya kawan. Semua barang mau jatuh. Jadi dia agak lama sikit. Biar dia belajar dulu. Saya ajar dia macam mana cara upak ambil unggut. Tumbang pengai tadi. Ada baru diam dia lagi. Nya pun lagi tetak deh, ujon lagi. Ujonnya ujon tetak deh baru tetak ambil deh. Tetak ambil lo. Ada gambar kada baru. Ada baru. Rồi diam nih. Beratnya kita kacau tebel lo, tetak lo. Nyanyi tetak nyok kayu. Nyak kacau. Kita nyak kacau. Buat lo nyen. Buat lo. Ada dia ngupaknya. Nah, lucu. Tak tanya. Pandak tu. Nak lucu. Nak lucu. Apa? Dah je. Sebab dia lama kita ambil unggut, itulah dia kurang mahir. Kalau dulu dia sering ambil unggut memang dia mahir. Sekarang dia memang kalah dengan saya. Saya kalau ambil unggut ni mungkin tidak sampai 10 minit memang dapat satu pokok. Tidak sampai 10 minit saya. Kalau waktu saya bergila ambil unggut. Yang susah dia mau ambil teman-teman. Ini pantat yang duduk kok dari ya, ngam ya. Ayo jualnya. Tarik pakai pisau, pup, tarik. Okey, macam itulah cara dia. Inah lah gaya. Tarik lagi, tarik atas lagi. Cari tempat yang senang. Tarik itu, tempat rata. Tempat yang rata. Jangan cari tempat yang susah. Macam itu. Okey, lagi potong.